Haji Man, Pak Wan nak kecam sikit. Jangan ngecek hati ya. Apa dia tu? Hujung jari dua kaki adalah anggota sujud. Mesti kena sentuh tempat sujud. Tapi Haji Man pula solat pakai stokin. Jadi tindakan ini adalah tak strong. Oh, bertenang Pak Wan. 7 anggota sujud kita ni, ada yang wajib ditutup, ada yang wajib terbuka, dan ada yang dibolehkan sama ada kita nak buka atau tutup. I see. So, jari kaki ni dibolehkan untuk buka atau tutup lah ya? Exactly. So, nak pakai stokin waktu solat, dibolehkan. Sama juga dengan tapak tangan. Kalau kita solat pakai sarung tangan pun, solat tetap sah. Cumanya, kalau dibiarkan terbuka, lebih afdol. Untuk anggota yang wajib tutup dan wajib buka pula? Okey, yang wajib ditutup adalah 2 lutut dan yang wajib terbuka pula adalah dahi. Sebab tu, solat tak sah kalau kita sujud atas kopiah sendiri ataupun telekung sendiri. Baiklah Jiman, Pak Wan dah insaf. Baguslah. Tapi kan Pak Wan, ada juga pendapat yang mengatakan solat pakai stokin ni dilarang dan tak sah solat. Pula dah. Sebab apa? Tak sah kalau solat tu pakai stokin je. Seluar, baju, semua tak pakai.